Pelik bin ajaib, tuan-tuan. Pelik bin ajaib. Kalau seorang anggota kerajaan, anggota parti kerajaan, dia nak lawan parti komponen kerajaan yang lain. Itu pelik bin ajaib. Akmal, anggota UMNO BN. UMNO BN duduk dalam kerajaan perpaduan sama ada di Melaka dan peringkat pusat. Lepas tu Akmal kata, aku nak lawan DAP habis-habisan. Dia tak pernah kata nak lawan PAS ke Bersatu habis-habisan. Jadi tak ke satu perkara yang pelik dalam dunia apabila dia bercakap begitu. Jadi orang kata kalau nak bercakap itu biarlah berlapik ataupun biarlah ada justifikasinya, ada logiknya. Kalau kamu nak lawan habis-habisan pun, kamu kena mulakan dengan diri kamu dulu. Itu letak jawatan. Semua jawatan yang kamu ada itu kena letak. Tapi mulut kata nak lawan habis-habisan, tapi sebenarnya masih lagi sayang kepada jawatan. Jawatan Ketua Pemuda UMNO, jawatan ADUN. Kan? Dan yang lebih pelik lagi ialah, mengapa nak lawan parti yang masih lagi berada dalam kerajaan? Kamu masih lagi berselimut dengan parti tersebut. Kamu masih lagi berdakap dengan parti tersebut. Sedangkan sepatutnya apa juga isu yang berpolemik atau jadi polemik, kamu kena bincang secara dalaman. Kerajaan, anggota parti komponen dalam kerajaan sepatutnya berbincang sesama sendiri, bukannya menjerit melolong di luar dan juga buat kenyataan media dan sebagainya. Itu yang kita pelik. Jadi kalau kita nak jadi pemimpin, kita mesti matang, kita mesti profesional, dan kita mesti berpijak di bumi yang nyata. Bukannya kita jadi macam hantu pocong ataupun langsui duduk di awang-awangan. Itu nasihat saya lah kepada Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.